Salam sejahtera semua. Apa khabar murid-murid sekalian? Cikgu doakan anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Hari ini, marilah kita bersama-sama mempelajari satu lagi topik dalam sukatan sejarah tingkatan 4. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah Bab 2, Kebangkitan Nasionalisme. Terdapat dua subtajuk yang akan cikgu berkongsi dengan anda semua dalam siri pertama ini. Yang pertama, maksud nasionalisme dan yang kedua ialah perkembangan idea nasionalisme di Barat. Apakah yang dimaksudkan dengan nasionalisme? Secara umumnya, nasionalisme bermaksud perasaan cinta terhadap bangsa dan negara yang membawa kepada perjuangan menentang penjajahan serta pembelaan terhadap bangsa dan negara. Berikut merupakan pendapat dan tafsiran tokoh-tokoh dan sejarawan tentang maksud nasionalisme. Menurut Hans Kohn, nasionalisme bermaksud gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsanya. Seterusnya, Profesor William Afrof menyatakan nasionalisme merujuk kepada kesedaran dan ketegasan orang Melayu disebabkan ancaman terhadap kepentingan orang Melayu dan faktor ekonomi serta kebimbangan terhadap sekularisme dan imperialisme Barat di tanah Melayu. Seterusnya, menurut pendapat Datuk Om Jaafar, nasionalisme dapat menzahirkan satu bangsa yang lebih tegak dan kuat serta boleh berdiri di atas kaki sendiri. Diikuti pula oleh pandangan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi yang menyatakan nasionalisme adalah perjuangan menentang penjajahan untuk mencapai kemerdekaan dan perjuangan ini memerlukan persatuan dan perpaduan yang kuat. Seterusnya, Dr. R. Suntaralingam berpendapat bahawa nasionalisme ialah keinginan setiap negara menubuhkan negara sendiri dan kedaulatan rakyatnya. Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid pula berpendapat maksud nasionalisme merujuk kepada wujud kesetiaan kepada raja dan bersifat ketanah Melayuan. Dan terakhir, kita lihat pula pandangan daripada tokoh sejarah negara, iaitu Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim. Profesor menyatakan nasionalisme merujuk kepada perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kedudukan dalam negara sendiri. Sebagai rumusan, nasionalisme mempunyai pelbagai tafsiran berdasarkan sejarah, corak perjuangan dan karisma pemimpin yang mendukung perjuangan. Nasionalisme berkait rapat dengan perasaan cinta akan negara yang mencetuskan keinginan membina negara bangsa dan melahir identiti sendiri. Dengan kata lain, nasionalisme merupakan gerakan untuk melahirkan perasaan kekitaan dengan menggunakan persamaan kebudayaan dan pengalaman sejarah untuk membebaskan bangsa dan negara dari penjajahan. Gerakan ini bermatlamat yang sama, iaitu membina bangsa yang bersatu dan negara berdaulat. Sebelum kita meneruskan topik pembelajaran hari ini, eloklah anda semua menjawab soalan latihan pengukuhan yang cikgu sediakan untuk anda semua. Seterusnya, kita meninjau pula perkembangan idea nasionalisme di Barat, iaitu di Britain, Amerika dan Perancis. Idea nasionalisme di Barat dipengaruhi oleh idea John Locke menerusi karyanya iaitu Two Treatises of Government. Dalam karya tersebut, John Locke memberi penekanan kepada 3 perkara, iaitu mempopularkan raja berperlembagaan, yang kedua, menolak raja berkuasa mutlak, dan yang ketiga ialah
menegaskan kerajaan patut diasaskan atas persetujuan pemerintahan dan rakyat. Seterusnya, kita lihat perkembangan idea nasionalisme di Britain. Idea nasionalisme bermula di England kerana penduduk ingin menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Revolusi ini tercetus semasa pemerintahan Raja James II kerana Raja James membelakangkan parlimen semasa mengubah undang-undang. Seterusnya, ahli parlimen dan rakyat menentang Raja James yang berkuasa mutlak. Penentangan ini disokong oleh Mary II dan suaminya Raja William of Orange dari Belanda. Seterusnya, Raja James II melarikan diri ke Perancis kerana menyedari sokongan terhadapnya semakin kurang. Peristiwa ini dikenali sebagai Revolusi Keagungan kerana peralihan kuasa berlaku secara aman tanpa pertumpahan darah. Kesannya, revolusi ini memantapkan konsep kedaulatan parlimen dan raja berperlembagaan di England. Di Amerika pula, gerakan nasionalisme tercetus apabila orang Amerika menentang penjajah British kerana tindakan British tidak melindungi hak penduduk Amerika yang merupakan sebahagian daripada Empire British. Selain itu, penduduk Amerika menentang akta yang diperkenalkan oleh British untuk memungut cukai di tanah jajahan tersebut. Contohnya, akta pelayaran, akta gula, akta stem dan akta teh. Hal ini menyebabkan penduduk Amerika melaungkan slogan "Tiada cukai tanpa perwakilan" kerana tiada wakil Amerika dalam Parlimen British. Pemimpin Amerika menubuhkan Kongres yang diketuai George Washington dan George Washington mengisytiharkan perang terhadap British untuk memperjuangkan kemerdekaan Amerika. Seterusnya, Kongres meluluskan pengisytiharaan kemerdekaan Amerika yang dituliskan oleh Thomas Jefferson. Revolusi Amerika berakhir pada tahun 1783 apabila British mengakui kemerdekaan Amerika. Sebanyak 13 buah bekas tanah jajahan di Amerika digabungkan dan diberi nama baharu sebagai Amerika Syarikat dan mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi. Seterusnya, marilah kita meninjau kebangkitan nasionalisme di Perancis. Gerakan nasionalisme di Perancis dicetuskan oleh golongan pemikir Perancis seperti Jean-Jacques Rousseau dan Voltaire yang memperjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Menerusi karya The Social Contract, Rousseau mengemukakan idea keunggulan suara rakyat atau hasrat umum bagi menjamin kesejahteraan masyarakat. Sasaran golongan revolusi ini adalah terhadap pemerintahan autokratik Raja Louis XVI dan golongan bangsawan yang memonopoli pelbagai keistimewaan, manakala rakyat terbeban dengan cukai. Seterusnya, golongan revolusi ini mengambil tindakan menggemburkan penjara Bastille dan membebaskan tahanan politik serta gulingkan Raja Louis XVI. Kesannya, revolusi Perancis telah membawa kepada kemunculan Republik Perancis dan mengakhiri sistem pemerintahan beraja di Perancis. Sebagai rumusan, idea nasionalisme di Barat mencetuskan kesedaran dan kebangkitan memperjuangkan kedaulatan negara yang menekankan hak dan prinsip kedaulatan rakyat. Idea nasionalisme di Barat turut memberi iktibar tentang kepentingan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan idea ini tersebar di luar Eropah termasuk di Asia dan Asia Tenggara. Setakat itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Jangan lupa subscribe channel Sejarah Cikgu Ring. Sekian, terima kasih.